Siapa yang tengok ni, Fikri pun boleh ikut saya kejap. Kita buat satu game. Ni game jari. Korang pun buat semua sekali. Buat. Okay. Semua ikut. Hasrul pun ikut. Okay, semua ikut. Izlan ikut. Okay. Jari ni letak kat hidung. Sekarang ni buat. Okay. Alihkan jari anda dengan pantas ke dahi. Fitri. Okay. Apa pengajaran yang kita dapat? Anak-anak tak ikut apa yang kita suruh. Tapi anak ikut apa yang kita buat. Sebab tu mak bapak kena solat. Walaupun dah solat dekat masjid, dekat rumah kena solat. Solatlah, kita buat niat qada ke apa ke, tak ada masalah. Janji solat. Paling tidak selepas solat, ceklah hafalan anak-anak. Ceklah hafalan tu. Jangan harap cikgu sekolah agama je. Cikgu sekolah agama, anak murid dia ramai. Anak dia pun kadang-kadang tak mampu nak dia didik, apatah lagi anak murid yang ramai.